Betul kan? Okey, kita kembali. Oh, jumpa view. Tunggu view. Enemy spotted. Hello guys, welcome back to channel to Play guys. Hari ni kita akan main game Slending the School. Ya, seperti yang korang nampak di video sebelumnya, saya bermain game Slending Ashum. Di Slending Ashum itu ada berkenaan tentang bayinya dan baby to di Slending. Dan hari ni mungkin tentang sekolah, yang mana saya tidak tahu sebab saya pun bermain. Okey, jom kita akan bermain game Slending the School. Dulu saya main di iPad ya. Nah, saya tidak tahu. Kita dengar tak suara saya? Kita main di kita play. Dan kita akan main di medium macam biasa. Tak. Oh, nampak gelap. Buka pintu. Ada apa di sini? Tak ada apa-apa di sini. Satu bilik. Ini bilik pertama. Bilik kedua. Ini buka. Okey, ada apa buka. Tapi di sini saya harap tak ada nenek ya. Okey guys, dapat view satu. Tak ada apa-apa di sini. Di sini tak ada apa-apa. Wah! No. Jumpa Sendina dekat. Tidak terlalu dekat di sini. Taklah terlalu dekat sangat. Kan? Okey, kita jumpa. Oh, jumpa view. View kedua. Dia ni cikgu. Ini cikgu ke dia murid? Dia cikgu ke dia murid? Ya Allah. Buka. Jangan tengok belakang. Menyeramkan ya. Agak menyeramkan. Oh, dah kerja. Hit. Gelap jugalah game ni ya. Agak gelap. Tak ada apa. Boleh tahan seram dia. Berbanding nak cakap seram Slending the Ashum Forest tu, ni mungkin agak seram lah. Walaupun tak ada nenek yang kejar-kejar lah macam tu. Ni dah cek. Rasanya dah cek lah. Dah cek kot. Dah cek. Kunci. Kerana di sana kunci. Okay. Kunci telah dipakai kuncinya. Ada apa di sini? Tak ada apa-apa di sini. Tidak. Ada fuse. Dah cek. Kita naik atas. Tingkat kedua. Kanan lah. Kanan dulu. Oh, toilet. Ada toilet. Nanti saya cek sana. Dah buka. Buka. Kita buka di sini. Nampaknya tak ada apa-apa. Ting. Apa habis tu? Belum buka.
Kenapa pula saya merinding? Okey. Okey, dapat patung. Patung tu apa saya pun tak tahu. Tak tahu patung tu apa. Kedekat dia tu. Ding. Belah sana dah. Belah sini belum cek. Itu kanan. Oh, banyak duit darjah. Macam sini ada selak atau macam sini ada house jump scare je, tak ada kejar-kejaran. Tapi ni boleh tahan seram juga. Tapi tak ada kunci nak buka. Ya Allah. Tak ada kunci. Tingkat ketiga. Oh, tak ada apa-apa. Mana nak cek kunci lagi ni? Ni mana dah boleh buka? Tak boleh buka. Tak boleh buka juga. Oi, tak ada kunci. Air? Boleh pulang kunci. Ya, tak ada kunci. Kunci tak ada kunci. Tu tengok belah bawah dulu. Paling bawah. Mana tahu jumpa something kan. Kita tak tahu. Oh, tak ada apa-apa. Sini tak ada apa-apa. Kunci. Mana kunci ni? Susah lah nak cari kunci. Nak give up ada lah ni. So nak give up ada. Kalau tak kita sambung esok je lah guys. Mana nak cari lagi ni? Kunci? Kau bukan? Okay lah, sambung esok lah. Bye bye.